kejadian buli dalam kalangan pelajar sekolah semakin menjadi buli dihadap kes buli ada kaitan dengan kes buli. Menurut Kamus Dewan, buli ialah perlakuan mengasari, mengugut, mengejek atau menindas seseorang yang lebih lemah sama ada secara fizikal, lisan, emosi maupun melalui alam cyber. Buli bukan setakat menggunakan kekerasan. Kadangkala, satu ayat yang dianggap lucu mampu meninggalkan luka yang tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam menjulang pendidikan Sarawak Fly Kenyalang Fly High. Saya Hanani Ibrahim, wartawan Falah TVPSS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Terdapat 4 jenis buli yang sering berlaku. Pertama, buli fizikal. Seperti menolak, memukul, menyepak atau merosakkan harta benda orang lain. Kedua, buli sosial. Seperti memulaukan, menyebarkan fitnah serta tidak mengajak seseorang untuk menyertai kumpulan. Ketiga, buli lisan. Seperti mengejek berupa paras, berat badan, warna kulit, logat percakapan serta memperlekehkan sifat seseorang dengan kata-kata. Keempat, buli cyber. Seperti mengejek, menghina atau memalukan seseorang melalui media sosial atau aplikasi pesanan. Mangsa buli sering menunjukkan perubahan dalam tingkah laku. Antaranya menjadi pendiam, takut untuk bercakap di hadapan orang ramai, hilang keyakinan diri, mengasingkan diri daripada rakan-rakan, prestasi pembelajaran murah merosot dan tidak bersemangat lagi untuk hadir ke sekolah. Isu buli bukan lagi sebuah isu yang kecil. Menurut Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 7,681 kes direkodkan pada tahun 2024 menerusi sistem sasia diri murid SSDM berbanding 6,528 kes pada tahun 2023 dan 3,883 kes pada tahun 2022. Statistik ini membuktikan bahawa budaya buli masih wujud dan memerlukan kerjasama semua pihak untuk membendungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum. Shadaqallahul azim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi, kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka. Ingatlah, terlajak perahu boleh diundurkan. Terlajak kata buruk padahnya. Mungkin bagi kita, ia hanyalah gurauan. Namun, bagi orang lain, ia mampu menjadi luka yang sukar untuk dilupakan. Marilah kita bersama-sama membina budaya sekolah yang saling menghormati, saling menghargai dan bebas daripada buli. Sekian sahaja daripada saya, Hanani Ibrahim, wartawan Falah TVPSS SMK Agama Tun Ahmad Zaidi. Assalamualaikum.